Bukan sahaja warga emas, golongan muda Melayu Islam juga digalak untuk mula melakukan perancangan legasi Islam mereka. Ini boleh dilakukan dengan memahami dahulu dan merancang lebih awal. Sedang MUIS memperluas khidmat sokongan dan panduan kepada masyarakat menerusi pendekatan di kawasan kejiranan. Ia merupakan sebahagian daripada inisiatif perancangan legasi Islam ILP yang kali pertama diperkenalkan pada 2024. Menurut pengerusi Kumpulan Kerja ILP, Zulkarnain Abdul Rahim, masih terdapat tanggapan bahawa perancangan legasi hanya relevan bagi golongan warga emas atau mereka yang berharta. Banyak kekhawatiran, kebimbangan dan kemaslahatan masyarakat kita yang kita telah leraikan atau memberi pencerahan pada hari ini, terutamanya apakah itu wasiat dan apakah itu waris yang boleh mewarisi melalui faraid dan apa manfaatnya mengadakan perancangan legasi. Perancangan ini bukan sahaja untuk warga senja kita tetapi orang-orang muda kita, pasangan muda yang ada anak-anak kecil, anak-anak istimewa, warga mualaf. Justru lebih banyak inisiatif akan dijalankan di kawasan kejiranan bagi memudahkan masyarakat mendapatkan panduan berkaitan perancangan legasi Islam. Contohnya, acara perkampungan perancangan legasi Islam di kejiranan ini yang dihadiri sekitar 250 individu. Antaranya ialah Encik Nur Hakim Sulaiman, 27 tahun, yang sebelum ini tidak begitu tahu tentang wasiat dan surat kuasa berkekalan LPA. Saya lebih yakin untuk menolong ibu bapa saya atau untuk research more on this. Jadi saya boleh buat perancangan untuk masa depan saya juga dan juga untuk ibu bapa saya juga. Usaha tersebut turut melibatkan kerjasama dengan para peguam, karyawan kewangan dan asatizah bagi membantu masyarakat memahami pelbagai aspek berkaitan perancangan legasi. Masyarakat juga digalak mengambil langkah praktikal seperti membuat wasiat, pencalonan CPF dan insurans, LPA serta perancangan jagaan lanjut.